Dalam hidup ini, kita semua mesti ada banyak soalan yang sering bermain di fikiran. Aku sejak kecil menanya diri sendiri. Apa yang aku akan jadi bila besar nanti? Doktor? Cikgu macam Cikgu Kamil? Atau nasib aku akan jadi begini je? Agak beli kak? Promosi RM1 je kak. Menolong mak aku jual barang di kaki lima sampai tua nanti. Oh, rajinnya anak mak. Allah. Syed lapar tak? Oh. Mak bawa nasi kegemaran Syed. Betul ke? Aduh, panas. Mak. Terima kasih. Amin. Makan pelan-pelan. Nah. Minum air sikit. Tercekik dah. Pelan-pelan. Budak betul buah ni. Sian dia, panas. Makan. Lapar dia, kesian. Mana yang makan? Ada makan. Bungkus RM1. Bang, RM1 je. Ya, bang, bungkus RM1 je bang. Bang, bagi anak bang. Sebungkus RM1. Sebungkus RM1. RM1 je kak. RM1. Sebungkus RM1. Adakah kita sanggup melupakan kesusahan diri sendiri demi kebahagiaan orang yang kita sayangi? Maaf ya. Ini je yang saya ada. Ini kak ya. Tak cukup ni kak? Hah? Tak cukup ni? Tak cukup. Tak cukup tak? Cukup. Ini tak cukup lagi ni kak? Tolonglah kak. Anak saya nak sangat topi ni. Dia dapat 5A PSR. Saya janji dengan dia, dia nak topi. Saya belikan dia topi kak. Tolonglah kak. Bolehlah kak. Bolehlah. Adakah kita menghargai pengorbanan mereka? Saya bukan nak topi yang murah. Syed, kenapa Syed buat ni? Syed nak topi kan? Mak beli topi. Bukan topi yang murah macam ni. Syed. Mak pergi mana dari pagi? Tak tinggalkan makanan untuk Syed tahu tak? Syed lapar. Dah lebih topi murah macam tu. Tengok semua kawan-kawan Syed, Mak. Semuanya pakai baju cantik-cantik. Syed dah belajar bersungguh-sungguh, dapatkan 5A. Ini je Mak bagi. Hei. Ya Allah, Syed. Syed, yang ni je Mak mampu. Syed pakai topi ni. Syed pakai topi ni. Syed tak nak lah, Mak. Syed janganlah macam ni nak. Syed. Kawan-kawan Syed semua pakai baju cantik-cantik. Takkanlah Syed pakai macam ni je. Alamak. Syed, Mak minta maaf. Adakah
kita terlepas pandang terhadap penderitaan mereka? Adakah kita kadang-kadang mengejar benda yang salah? Apakah itu kegembiraan dan kejayaan yang kita mengejar selama ini? Bilakah kita akan sedar akan kesilapan kita? Siapakah yang akan sedarkan kita? Assalamualaikum. Salam. Syed, ni Mak ni. Kenapa, Mak? Syed balik tak? Bila Syed nak balik, Syed balik kan? Tak pun. Tak balik dah, Mak. Syed sibuk. Banyak soalan di dalam hidup aku ini. Mak. Tak apalah, Mak. Syed ada kerja ni. Okey. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Kenapa aku jadi begini? Syed, kenapa ni nak? Syed, jangan macam ni sayang. Kau pilih duit Syed pernah buang sebab marah dekat Mak. Mak, kalau Syed dah mati, Mak ingatkan Syed. Syed kata Syed nak kopi. Cik, beli tisu saya, Cik. Mak pergi mana seharian? Syed duduk kat rumah seorang-seorang. Syed lapar tu tak? Dah lah nasi tak masak lagi. Syed nak makan apa? Mak saya nak. Pandangan dah. Jangan kesama Syed. Jangan Syed. Bolehkah aku undurkan masa? Tak nak. Syed janganlah macam ni nak. Syed. Kawan-kawan Syed semua pakai baju cantik-cantik. Takkanlah Syed pakai macam ni je. Alamak. Maaf. Adakah aku betul-betul sudah terlambat? Kalau Syed mati, Mak doakan Syed, Mak. Doakan Syed lah, Mak.
aku di sini, kutip kembali sisa cinta yang pernah ada rasa menghias jiwa. Sayang merana, sesalan merantai kenangan, tak mungkin lagi terleraikan. Kekosonganmu, kesepianku, ku lontar jauh. Sukarnya tu ku mengerti bejana kasih yang kau beri, bisa racun yang ku isi. Sungguh kejamnya aku ini, oh senyumnya melindung duka, terkubur tetaplah rahasia. Sendiri merindu syurgawimu yang telah terbakar. Terkunci sudah kedukaan, terkurung sudah kehampaan. Ku gantung harapan padamu Tuhan, hukumlah aku.